Assalamualaikum, salam hari kedua. Pagi ni kami akan pergi 6 buah pondok insyaAllah. Lepas tu sekarang pukul 6 pagi sini Thailand lewat sejam daripada Malaysia. Terus dekat Malaysia dah pukul 7, Thailand baru pukul 6. Kami kesiap awal, so kami pergi ke pantai dulu sebab resort ni dia ada pantai tepi tu. Jom kita tengok. Okay. Para-para-popo. Para-popo. Nampak happy sikit. Para-pa. Ini dia tentatif kita hari ni. Kita start pukul 7 pagi, sarapan nanti dekat situ. Lepas tu kita akan pergi ke Pondok Nako Hulu untuk ziarah kubur kot. Lepas tu Pondok Nunsai ada ziarah Tuan Guru Baba Haji Hassan. Lepas tu Pondok Becik ziarah Tuan Guru Haji Baba Haji Daud. Bergerak ke Pondok Bukit Tore Tuan Guru Baba Haji As'ari. Pondok Bukit Harimau Tuan Guru Baba Haji Abdullah. Hari ni 4 je. Pondok tu dekat mana yang tu ada lah kan. Lepas tu pukul 4 dijangka kita balik. Kita tengok lah. Semalam dijangka pukul 4 juga. Tapi kita check in pukul 7. Sebab makan ziarah lama kan. Cuma asyik tengah berkumpul. Dia pakai tema purple tu hari ni. Ini dia. Baru siap. Selamat pagi. Tunjuk awak punya outfit. 8/10. Penat ha. Apa yang penat? Outfit dia 6/10. Yes. Tunjuk outfit akak, Outfit kau lah. 5/10. 99%. Kosong. Oh dengan First by the sea. So, kita tengok breakfast apa hari ni. What? Bubur, nasi goreng, mi goreng, sausage. Nasi kabu. Ya. Oh, warna purple. Sedap dia kabur sini. Oh. Kami singgah membeli belah kejap, tapi dia punya owner baru nak buka. Oh, hujung tu ada ni. Barang basah. Oh, dah. Belakang tu laut. Mau beli bala, tapi kedai tak banyak buka. Ini jenis macam kek tu tau. Ni 3 sepatih ke? Dekat Pondok Tuan Guru. Nampak tak tu? Itulah Haji Baba. anak WTS. Sekiranya ayat itu ditengaruhi dengan ulama-ulama tafsir dan ulama fiqh, macam mana saja dalam arah perintah, contohnya ayat solat, artinya solat macam mana solat. Lalu kita nak minta bagi ulama, solat kita tak sah. Yang mana di solat kita sah. Alhamdulillah. Kasut disusun bang. Cepat dah, mana kasut? Tuan dekat mas, dekat sekolah lelaki khas Islam di, tak ingat. Dia ada sekolah rendah, sekolah menengah. Macam tu. Tempat kedua hari ni pasal pengajian Pondok Islam ni. Tempat kedua. Ni kata
Tengok Tok Guru. Look in. Tengok ni. Dia ada pokok ulama dan tak masalah kita kena kecek sini berbuat atau tengok agama. Alhamdulillah. Dan kita Allah Ta'ala menjadikan kita laki-laki dan perempuan. Setiap orang ni kita ada dua. Permandi. Seorang hamba Allah mari duduk mengajar di sini. Satu dia pindah. Dia kena mengajar di Permandi. Di atas ni 4 orang kecil-kecil. Merah kecil Thai dah. Kecil tu. Dia maklum sajalah apabila duk mengajar tadi kan mengajar situ tu budak tu naik atas motor duk main. Kursi tak antuh pada guru kan. Tak antuh. Abang dia Permandi dia tak ada biasa mengaji agama dia. Ada masa ngaji dalam kalau saya. Kemudian dia dah tu duka cita. Duka cita satu hari dia balik daripada tempat dia duduk berlatih. Baru sampai dia ajar. Dia turun kereta. Satu orang tua datang lagi. Dia tak awet. Apa saja tak sesuai dengan duka cita lah. Apa perkara yang nak jadi lagi kadate ke apa ni kita tak biasa. Di dalam Quran pun ada orang tak tahu makna. Alif lam apa makna? Tak dia tahu makna aja. Tu. Pak kita kod apa? Apa nak jadi pun kita tahu. Coba sudah. Tapi amalah tiap-tiap lepas sembahyang baca bismillah 40 kali. Bukan 41, 40. Jangan lebih, jangan kurang. Siap sembahyang, tiap sembahyang 5 gitu, sudah tu. Nak bangun, nak berjalan kan lepas kita ada pun. Tapi bacalah. Cukup 40 kali. Tapi ingatlah. Jangan baca je pun kita ni ingat. Kalau kita reti makna, kita ingatkan silam belum. Ya, duduk situ. Kan. Nenek. Apa ni? Grabbing. Masuk. Seperti dari dalam sini. Kerana apa? Kerana kita tawak dengan sekali, Allah balas 10. Tawak kita dengan sekali, Allah balas 10. 10 rahmat. Maka tu rahmat tu, dan Allah banyak rahmat Allah. Ni hari ni birthday Alisha yang ke-11 tahun. Disambut dengan Baba. Terima kasih. Ustaz, terima kasih banyak kepada hubungan kita ni. Lebih lagi kepada Ustaz Ahmad, Pak Aziz, dan semua lah yang mana saya tak sebut nama ni. InsyaAllah kalau ada kekurangan, ada salah silap, jangan kita duduk 2 hari daripada pagi ke malam sampai hari ini. Saya mohon maaf banyak-banyak lah. Dan Lepas tu apa ni ah? Tanggapan 4, 2, 3 baht.